boyfriend Irina. You kenal dia? Zam, I tanya ni. Entah, aku tak tahu. Nampak suci. Tapi semua lelaki mengaku boyfriend dia lah. Suami dia lah. Hebatlah. Engkau kalau kau tak tahu, kau jangan judge boleh tak? I judge? You sendiri dengar kan lelaki tu mengaku depan mata kita tadi? Tanta dia bukan Irina. Dia memang Aslin tak? Yelah, Aslin kan ramai boyfriend, skandal sana sini. Cumanya sebab dia dah hilang ingatan, dia sampai tak kenal lah siapa diri dia. Kau ingat aku ni bengap sangat ke? Ha? Kalau betul lah laki tu boyfriend dia, kenapa dia panggil Rina, bukan Aslin? Betul juga kan? Tapi kalau betul lah dia Irina dan bukan Aslin, so maksudnya dia ramai skandal jugalah kan? Sebelum ni. You nak tolong dia juga ke? Atau apa motif you nak simpan dia? Itu urusan kau ke?